Menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur dari 26 hingga 28 Oktober ini, beberapa mesyuarat utama diadakan hari ini sebagai persiapan akhir di peringkat pegawai kanan dan wakil tetap ASEAN. Baik, kita berintas langsung bersama wartawan Hana Nazir dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Silakan Hana. Baik, terima kasih rakan penyampai di Wisma Bernama. Baiklah, seawal 9 pagi tadi penonton telah pun berlangsungnya beberapa siri mesyuarat sudah pastinya sebagai persiapan menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-47 nanti. Tetapi sebelum itu penonton telah pun berlangsung satu sesi raptai delegasi bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-47 nanti, di mana Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berpuas hati dengan raptai yang dijalankan pada pagi tadi melibatkan lebih 10,000 anggota polis Diraja Malaysia PDRM. Baiklah penonton, saya akan berikan kepada anda gambaran beberapa mesyuarat yang berlangsung pada ketika ini dan juga apa yang akan berlaku pada petang dan juga di sebelah malam nanti, di mana ketika ini ada dua mesyuarat yang sedang berlangsung daripada pukul 9 hingga 5 petang, di mana yang pertamanya ialah mesyuarat jawatan kuasa wakil tetap ke ASEAN, di mana untuk mesyuarat ini kita boleh jangkakan mereka akan meneliti pelaksanaan dasar program serta pelan tindakan ASEAN sepanjang tahun, di mana juga akan menyelaras laporan dan juga kenyataan bersama yang akan dibawa ke mesyuarat peringkat menteri. Dan mesyuarat yang kedua yang sedang berlangsung pada ketika ini ialah mesyuarat kumpulan kerja pegawai kanan ASEAN, di mana dalam mesyuarat ini mereka dijangka membincangkan beberapa isu melibatkan isu perpaduan serantau, peranan ASEAN di pentas global dan juga penyediaan dokumen rasmi menjelang mesyuarat pegawai kanan ASEAN yang penuh nanti. Itu sehingga 5 petang nanti penonton, dan selepas itu ada satu lagi mesyuarat pada 5 petang ini, di mana mesyuarat bersama pegawai kanan ASEAN dan mesyuarat pegawai kanan ekonomi ASEAN, di mana untuk mesyuarat ini dijangkakan mereka akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi, sudah pastinya berkenaan dengan pengukuhan daya tahan ekonomi serantau, pembangunan digital serta kerjasama geoekonomik dalam kalangan negara anggota. Dan pada sebelah malam pula akan diadakan satu makan malam, di mana Datuk Seri Amran Mohamed Zain akan menjadi tuan rumah bagi majlis makan malam alu-aluan bagi meraihkan pemimpin pegawai kanan ASEAN, wakil Timor Leste serta pihak Sekretariat ASEAN yang telah pun berada di negara kita pada ketika ini. Jadi untuk hari ini penonton, 23 Oktober, beberapa siri mesyuarat telah pun dijalankan sudah pastinya sebagai persiapan menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-47 nanti pada 26 hingga 28 Oktober. Baiklah, itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Kembali kepada rakan penyampai di Wisma Bernama. Silakan.